Hai semua, hari ini saya nak ajar cara untuk kita buat gradient kat dalam teks kat dalam Adobe Illustrator. Mula-mula kita type kataan yang kita nak guna text box macam biasa. Macam saya dah buat ni, Adil Hai Channel. Lepas tu kita select macam tu dan kita tekan kat appearance tepi ni yang macam simbol matahari ni, tekan dan kita tekan add new fill. Bila dah fill tu dah bertambah macam ni, kita kan nampak bawah ni dan tekan simbol gradient white and black. Kita guna untuk mula-mula ni kita guna white and black dulu lah. So dia terus apply macam ni. So bila kita dah kuah hitam putih macam ni, kita boleh tukar dia punya warna dia. Kat sini pergi gradient option dan edit gradient, tekan 2 kali. Daripada sini kita boleh tukar warna dia. Kita double klik kat warna, kat simbol yang putih dan hitam ni adalah macam tempat untuk nak isi warna. Kita tekan double klik. Setelah kita nak tekan warna merah, dan yang bahagian ni kita nak warna pink. So dah jadi. Selamat mencuba.